Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala mak atas limpah dan rahmat daripada Allah. Allah kumpulkan lagi kita. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi kelas fardu ain kita pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam, hari yang penuh barakah ni. Alhamdulillah. Maknanya mak hari ni mak datang kelas ni, Allah pilih kita, Allah izinkan kita. Macam tu juga dengan saya dapat sama-sama dengan mak semua ni, Allah izinkan saya juga. Maka kita ucap syukur pada Allah. Alhamdulillah. Rezeki mak dapat duduk dalam masjid, dapat sama-sama kita belajar ni rezeki. Rezeki Allah bagi ni benda mak tak semestinya bentuk duit je, kan? Tak semestinya bentuk makanan je. Hari ni kita dapat nikmat bernafas, nikmat belajar ilmu, nikmat sama-sama duduk dalam masjid ni pun rezeki Allah bagi. Nikmat kita dapat berkawan, itu juga rezeki. Dapat bercakap hari ini pun rezeki mak. Ada orang yang satu tahap memang bila sakit contohnya kan, tak boleh bercakap. Tetapi hari ini Allah rezekikan kita lagi, dapat sama-sama jumpa, masih boleh lagi berkata-kata dengan baik. Syukur, Alhamdulillah. Hari ini kita baca selawat sama-sama. InsyaAllah hari ini Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, kita perbanyakkan selawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Maka pada hari Jumaat ni mak, sebaik-baiknya kita perbanyakkan baca selawat. Apa-apa sahaja selawat yang kita tahu. Yang mudah, yang paling mudah sekali apa mak? Selawat Jibril. Macam mana selawat Jibril? Allahumma salli ala Muhammad. Sebut tu je. Jadi kalau bila perkataan yang paling mudah begitu kita boleh sebut, insya-Allah banyaklah ganjaran pahala yang akan kita dapat. Itu yang kita harapkan. Sebab apa? Bila mana kita banyak menyebut nama kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah kita harapkan ganjaran pahala tu kita dapat sebanyak-banyak ganjaran pahala. Dan pastinya kita minta syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat mana mak? Dekat sana nanti, insya-Allah di padang mahsyar nanti di sana. Okey, untuk hari ini kita pergi pada sambungan pelajaran kita, iaitu dalam bab jenazah. Jenazah. Siapa jenazah? Kita lah. Cuma kita tak tahu je bila kita mati, kan? Bila lahir tu insya-Allah tahu. Biasanya kan, okey, doktor akan cakap, okey mak, mak ni dah 7 bulan, 2 bulan lagi bersalin lah. Lepas tu kita dah ada dah tarikh lahir baby kan, contoh kan. Doktor akan anggarkan baby akan lahir pada 26 hari bulan 6 2026 contoh kan. Jadi pada masa itu kita pun akan menunggu saat-saat kelahiran baby, saat-saat kelahiran anak contohnya. Tetapi kalau saat kematian, kita tahu ke? Tak tahu. Tak tahu benda mak kita tak tahu bila kita mati. Atas asbab macam mana kita mati pun kita tak tahu. Tetapi kalau macam contohnya nak lahir tu kita tahu dah. Ataupun doktor akan cakap, ni minta maaf ya puan tak boleh bersalin normal, puan kena bersalin Caesar. Kita dah tahu dah. Jadi kita dah buat persiapan fizikal dan juga mental untuk nak sambut kelahiran ataupun untuk nak sambut baby lahir ke dunia ni. Tetapi bila mana kita mati, kita tak tahu macam mana keadaan kita. Dan kita mati atas asbab apa? Wallahu a'lamu bissawab. Semuanya atas sirrullah, semua rahsia Allah. Allah je yang tahu.
Okey, kewajipan orang yang hidup kepada orang yang mati. Apa kewajipan yang perlu kita buat? Contoh hari ni mak, kita berhadapan dengan orang yang meninggal dunia yang memang dia waris yang dekat dengan kita. Kalau contoh rumah jiran sebelah mungkin kita tak tahu bonda kan. Melainkan orang bagi tahu. Bonda ni mak saya dah tak ada dah ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu kita pergi rumah dia, contoh kan. Tetapi andai kata berlaku dalam rumah kita sendiri, bagaimana kita mendepani keadaan begitu? Bagaimana kita nak menyantuni jenazah yang bila berlaku dalam rumah kita, ataupun waktu kita tengah jaga dekat katil ke, ahli keluarga kita lah, sama ada suami ke, anak ke, isteri ke, ibu bapa ke. Okey, pertama sekali iaitu kita perlu memandikannya dan juga mengkafankannya. Okey, yang mana cara memandikan mayat hendaklah terlebih dahulu mengusap-ngusap perut mayat dengan tangan kiri dan juga menekan-nekan perut mayat sedikit untuk mengeluarkan kotoran atau najis jika ada. Ni kalau kita waktu nak memandikan jenazah. Yang pertama sekali kena mandikan lah. Contohnya dia baru je lepas mandi kan. Lepas tu dah kita salin paper contohnya. Lepas tu tiba-tiba nampak sesak nafas lepas tu meninggal. Tetap juga kita perlu memandikan jenazah tersebut. Okey, itu menjadi satu kewajipan. Okey, dengan cara menekan-nekan perut mayat sedikit untuk mengeluarkan kotoran atau najis jika ada. Ni syarat Tekan tu dengan kadar yang perlahan. Bukannya kita tekan tu macam kita nak tekan kuat-kuat macam tu. Tak boleh tekan. Kalau ada keluar najis, kita bersihkan najis di anggota yang keluar lah. Kalau tak keluar, tak perlu paksa. Okey. Seterusnya, membasuh pubul dan dubur mayat dengan kain dan yang menutup tangan kirinya. Kemudian membuang kotoran yang ada di hidung, telinga dan giginya dengan kain lain. Okey, jadi sebab tu kalau dapat waktu kita nak mandikan jenazah tu, tangan kita ni pakai sarung tangan lah. Sebab bila kotoran tu dia najis, maknanya kita kena betul-betul pastikan tangan kita dalam keadaan bersih lah untuk kita nak uruskan jenazah tersebut. Sebab jenazah tu dah tak boleh buat apa-apa dah mak. Dia mengharapkan sepenuhnya pada kita. Kita yang uruskan. Bila mana kita baik menguruskan, insya-Allah baiklah keadaan jenazah tu. Okey, seterusnya kita perlu bersihkan apa? Bersihkan dalam hidung dia, telinga dan juga giginya. Okey, sekiranya ada pakai gigi palsu mak, kena buat apa mak? Cabutlah, keluarkan gigi palsu tu. Okey, kalau pakai braces, sekarang kita tengok budak-budak muda kan, pakai braces ataupun tak pakai ada pakai gigi emas ke bonda kan, kalau boleh tanggalkan. Tetapi kalau contohnya dia memang tertanam dalam gusi, dia tak boleh tanggal, tak payahlah, kita jangan menyeksa jenazah lah. Okey, tetapi yang sekiranya kita boleh keluarkan, yang jenis macam kalau gigi palsu tu kan dia pasang lepas tu keluarkan, maka kita perlu keluarkan lah. Okey, lepas tu ni kalau boleh kena cakap juga kat anak, mak ni pakai gigi palsu. Kalau contohnya mak tak ada ni nanti, bagi tahu. Kadang-kadang anak tak tahu mak cantiknya, balik tiba-tiba gigi cantik, mak baru tumbuh gigi ke, dia tak tahu padahal kita ni pakai gigi palsu. Jadi mak kalau pakai gigi palsu ataupun pakai apa-apa yang palsu, kalau dapat bagi tahulah pada waris kita. Okey, seterusnya apa lagi? Setelah kita membuang semua kotoran tadi, dan akhir sekali kita perlu mengwudukkannya. Wudukkan macam mana? Cara kita wuduk lah. Kita nak wuduk ambil air semayang tu kan, nak solat tu kan, macam tu juga kita cara wudukkan jenazah. Ambilkan, angkatkan wuduk untuk jenazah yang dah meninggal dunia. Okey. Setelah itu hendaklah berniat memandikan jenazah, kemudian digosokkan dengan daun bidara atau sabun di bahagian kepala jenazah terlebih dahulu. Ni macam kita mandi jugalah mak. Kita mandi biasa kat rumah kan, kita nak pakai sabun, nak bagi wangi. Begitu juga dalam keadaan kita nak menguruskan jenazah, dia pun kena wangi juga. Sebab mak kena ingat,
Bila berlaku kematian, jenazah yang paling busuk sekali ialah manusia. Kalau kita kata hari ni kita sembelih lembu, sembelih kerbau, kita bau bangkai dia tu kan, busuk dah kita rasa kan. Tetapi manusia sekiranya dalam keadaan yang agak lama pun sama juga, malah lebih lagi. Sebab itulah kena ada daun bidara, ada sabun, ada air mawar. Untuk tujuan apa, Mak? Untuk wangikan jenazah. Okey, seterusnya apa lagi? Setelah berniat memandikan jenazah, kemudian digosok dengan daun bidara, sabun di bahagian kepala jenazah terlebih dahulu, kemudian janggutnya jika ada janggut. Okey. Kemudian bahagian hadapan tubuhnya sebelah kanan, selepas itu membasuh sebelah kiri, kemudian barulah di bahagian belakang sebelah kanan, kemudian di bahagian belakang sebelah kiri. Ini hari tu kita dah belajar akan benda kan. Alhamdulillah yang nampak hari tu macam mana kita pusingkan jenazah tu. Dan jenazah tu kena pusing dalam keadaan yang sangat sopan, sangat lembut. Mak, tak boleh kita kosong terbalikkan pula ke sini, tak boleh. Sebab dia sakit. Sakaratul maut tu dah sakit, apatah lagi dalam keadaan badan dia kita nak uruskan, kita kiak pula ke sini, pusing ke sini. Kena pusing dengan sangat lemah lembut. Tapi janganlah lemah lembut sampai tak bergerak pula bonda. Pusing tapi macam contohlah, macam contoh hari ni kan. InsyaAllah bonda kalau ada rezeki bonda kan, bonda masih ada lagi mak kan bonda. Andai katalah mak pergi dulu daripada kita. Kalau kita pergi dulu tu kita tak boleh nak cakap apalah kan. Mak pergi dulu daripada kita tanam azam hari ni. Kalau dapat jenazah mak ni nanti aku nak mandikan. Tanam niat dalam hati ni. Ataupun tak mak kita pun siapa-siapa lah yang dekat dengan kita, kalau dapat kita yang uruskan. Memang kita tak berapa tahu nak buat sepenuhnya, tetapi sekurang-kurangnya ada orang lain yang tahu dan kita waris pun ada sama. Sebab bukan kadang-kadang macam contohnya bonda orang yang dah sakit terlantar lama kan, kadang-kadang ada aib dia. Ada contohnya luka-luka kan. Kadang-kadang minta maaf saya sebut, orang ni dia tak boleh nak jaga sangat mulut kan. Kita kata mulut tempayan kita boleh tutup kan. Tetapi mulut orang ni kita tak tahu. Jadi bila mana yang bahagian yang luka-luka tu, kalau boleh kita lah uruskan. Sebab orang ialah, maklumlah orang kan, kita tengok kita sendirilah macam mana kan. Kadang-kadang kita tengok nak bercakap tu lebih lagi. Jadi kalau dapat hari ni contohnya berlaku dalam keluarga kita, yang mana kita tahu pula ada aib contohnya, kita lah uruskan. Tetapi insya-Allah sebenarnya orang-orang yang telah dilantik ataupun dilatih untuk menguruskan jenazah ni, mereka pun sangat baik sangat sebenarnya. Sangat baik. Dan kita harapkan maknanya mereka tidak menceritakan aib-aib yang ada tu kan. Jadi sekurang-kurangnya bila kita sebagai waris ada sama dalam proses memandikan ataupun menguruskan jenazah daripada awal sampai akhir, insya-Allah lah aib itu dapat ditutup. Contoh kita memanglah kan kita tak tahu kan. Kita bukan tak tahu, kita tahu je sebenarnya mandikan jenazah, mandikan orang, contoh kan mandikan contoh hari ni kan kita tahu je mandi. Tapi cara tu. Jadi bila cara tu, bila contohnya ada orang yang tahu, kita ada sama-sama, kita belajar, maka insya-Allah kita bolehlah buat lain kali. Ya bonda? Boleh kan? Sebenarnya kadang-kadang kita tahu je mandikan tu, cuma kadang-kadang ada setengah orang, minta maaf saya sebut, kadang-kadang orang takut. Kan? Takut. Sebenarnya nak takut apa? Dia dah tak ada dah. Cuma yang takut tu siapa? Kita. Kita yang bermain dengan perasaan kita. Nak jaga jenazah tengah baring, tengah-tengah malam, takut. Bukannya jenazah tu tak ada apa dah, dia tak bangun pun. Dia tak bergerak pun. Kalau dulu orang kata apa, jangan bagi kucing langkah lah kan, nanti jenazah tu bangun. Tak ada pun benda tu. Bila dah berlakunya kematian, Allah dah ambil nyawa dia, tak ada dah. Tak bangun dah, tak. Bangun nanti insya-Allah pada mahsyar nanti semua kita bangun, semua kita kumpul atas izin Allah.
Tetapi bila dah meninggal tu, kekuatan tu pada kita yang hidup ni. Kita yang hidup ni yang kadang-kadangnya penakut sangat contohnya kan. Tak perlu nak takut sebenarnya. Lagi-lagi bila berlaku kematian tu dalam waris terdekat kita. Kan, kalau yang jauh tu mungkinlah kita kata kita ni kan. Tetapi bila berlaku dalam keluarga kita, takkanlah kita nak biarkan orang lain uruskan kan. Jadi kita ambil tanggungjawab tu, kita uruskan. InsyaAllah hari ni mak tanam tekad. Saya pun tanam tekad juga. Andai kata berlaku dalam keluarga kita ataupun tak keluarga kita pun, jiran tetangga yang dekat dengan kita bagilah sumbangan. Kita bantulah. Sebab apa? Waktu kita hidup ni lah kita boleh nak bagi kan. Bila kita dah meninggal dunia, kita dah terbaring tu, kita tak boleh buat apa-apa dah mak. Tak boleh dah. Orang semua uruskan kita. Tak boleh dah kita nak pakai tudung cantik-cantik, nak pakai lipstick pergi kelas, tak boleh dah. Orang angkat jenazah kita, pakaikan kain kapan kat kita, usung sembahyangkan jenazah kita. Kita tak boleh dah sembahyang sendiri, tak boleh dah angkat Allahu Akbar, tak boleh dah bonda. Semua orang tolong buat untuk kita. Jadi hari ni Allah masih lagi bagi pinjam nafas kat kita. Allah bagi lagi rezeki kat kita hidup. Buatlah yang sebaiknya, bukan untuk orang lain mak. Mak hari ni kan mak baca zikir, mak sedekah, mak tolong orang, mak buat baik, mak senyum dengan orang. Pahala tu kalau bonda buat, saya tak dapat pahala bonda tu. Bonda dapat sendiri. Jadi hari ni kalau bonda ada duit sedekah, bonda ada apa-apa bagi contohnya, pahala tu malaikat dah kumpul dah untuk bonda. Untuk mak contohnya kalau mak buat. Jadi hari ni Allah rezekikan kita lagi hidup, Allah rezekikan lagi kita boleh bernafas. Tak ada lagi kita duduk kat katil hospital. Maknanya masih lagi banyak kebaikan kita boleh buat. Buatlah. Buat insya-Allah. Okey, seterusnya apa tadi? Dengan cara kita membalikkan bajaran jenazah, kita mesti mendahulukan sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian kita pusing, kita bahagian gosok pula di bahagian sebelah kiri. Gosok dengan perlahan juga. Ni tak mandi ni berdaki. Marah pula jenazah. Jangan. Gosok perlahan. Kalau boleh baca doa. Ya Allah ni mak, tangan mak dulu masakkan untuk orang ni. Contoh kan. Lepas tu kaki ni mak, kaki mak dulu ni, mak cari rezeki dekat kami adik-beradik. Doa semoga ni mak dapat melangkah ke syurga dengan baik mak. Doa untuk arwah contoh. Jangan kita sambil apa ni, sambil kita uruskan jenazah tu kita mengata pula na'udzubillah min zalik. Tak dapat pahala, dapat dosa lagi ada. Orang dah meninggal tu dia tak boleh buat apa-apa dan dia bergantung sepenuhnya pada kita yang hidup ni. Jadi kita ni jaga mulut. Jaga mulut. Jaga adab, jaga akhlak kita. Kalau rasa macam kita tak boleh nak buat, jangan buat. Kalau rasa mulut tu terlebih dahulu berjalan daripada perbuatan kita, lebih baik jangan kita buat. Okey, seterusnya apa lagi? Okey, kita hendaklah bermula daripada hujung kepala hingga ke kaki sebanyak 3 kali. Ini semua termasuklah dengan basuhan pertama dengan menggunakan air dicampur dengan daun bidara atau menggunakan sabun mandi untuk menghilang kotoran. Ini sama macam kalau kita hidup mak. Kita hidup pun kita pakai sabun, lepas tu pakai shampoo kan. Macam tu juga kalau kita nak menguruskan jenazah yang telah meninggal dunia. Okey, setelah itu siram air untuk basuhan kedua dengan menggunakan air biasa untuk menghilangkan air bidara ataupun sabun tadi. Dengan basuhan ketiga dan terakhir siram dengan menggunakan air biasa yang dicampur dengan kapur barus. Ni. Kenapa kapur barus? Nak bagi wangi. Kenapa daun bidara? Nak bagi wangi. Nak bagi wangi jenazah. Okey. Cara mengkafankan jenazah. Okey, kafan ni kita mestilah pakai kain kafan. Kain kafan warna apa mak? Warna putih lah. Tapi kalau nak pakai kain kafan warna hijau, boleh. 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 Tapi tak biasa buat mak kan. Jadi orang macam, kenapa pula?
Biasa kita akan pakai kain putih sebab putih itu bersih, putih itu suci, putih itu bersih lah kan. Jadi kita pakai kain putih lah. Macam tu juga kalau kita pergi menunaikan haji kan, kita pakai kain ihram. Kita bukanlah kita, maknanya orang lelaki pakai kain ihram warna putih, perempuan pakai telekung warna putih. Tapi kalau yang pakai telekung warna hitam boleh ke? Boleh je. Pakai telekung warna, contohnya kita semayang dekat masjid je lah bonda kan. Orang pakai telekung warna biru lah, warna purple lah, boleh? Boleh. Tak apa, boleh je, tak ada halangan pun. Tetapi yang biasa kita tengok ialah kain kafan dengan kain warna putih. Okey? Dia macam ada yelah, dia macam ada satu kain yang menutup pula. Macam warna kuning apa kan. Boleh je. Ada yang lain bonda. Ada yang lain. Tu warna kuning tu ada. Tetapi benda tu tak ada halangan pun, tak ada masalah pun, sama. Tapi kalau macam sutra apa semua tu tak boleh. Tu tak boleh. Sama je. Sebab itulah kan. Sebab tu orang kata harta, pangkat, jawatan, tahta dunia je. Tak ada apa pun. Peganglah jawatan tinggi mana pun, banyaklah duit tara mana pun bonda. Tak ada, tinggal semua. Tinggal. Yang kita bawa apa? 3 je. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bawa apa? Amalan kita, sedekah kita, doa anak yang soleh yang solehah untuk kita. 3 ni. Ini je akan kita bawa. Semua tinggal belaka. Ada barang kemas bonda? Tinggal. Ada motor besar bonda? Tinggal. Kereta? Tinggal. Rumah 3 tingkat, 10 tingkat? Tinggal. Tak bawa dalam kubur. Bawa 3 tu je nanti. Amalan kita, sedekah jariah kita, doa anak yang soleh dan solehah untuk kita. 3 ni je kita bawa. Kalau ada anak yang soleh-solehah lah. Kalau tak ada anak soleh-solehah doakan kita, 2 tu je kita bawa. Apa dia? Amalan dengan sedekah. Kalau ada sedekah, kalau ada duit kedekut, amalan je. Amalan untung. Kalau semayang kejap tak semayang, ya Allah, takutnya nak bawa apa jumpa Allah, malunya ya Allah. Kalau Allah jemput kita hari ni, sekejap lagi lah kata, tak tahu benda apa kita nak hadap ke depan Allah nanti. Apa benda pahala yang kita dah buat. Malunya ya Allah, silap saya kena bantai je duduk kat dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Takut. Jadi mak, hari ni mak Allah bagi kesempatan kita hidup. Benda ni dia amalan tu sendiri je. Kita sendiri je. Kita kat rumah mengaji, kita kat rumah baca zikir, kita kat rumah sedekah, kita kat rumah kita sendiri je. Orang lain tak tahu pun. Hari ni kalau bonda bangun tahajud setiap hari pun saya tak tahu. Kalau mak hari ni tiap-tiap hari sedekah pun saya tak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Jadi hari ni mak banyaklah buat kebaikan. Yang mana kita harap kebaikan yang kita buat tu kita nak semua ganjaran pahala. Allah bagi pahala untuk kita. Kebaikan tu mak banyak sangat boleh buat mak. Yang paling senang apa mak? Sedekah. Sedekah ialah sedekah mungkin susah lah juga sebab duit kan. Mungkin kadang-kadang kita kata alasan kita tak ada duit. Apa benda yang paling senang? Zikir. Mulut ni kan Allah bagi kan, boleh bercakap, boleh berkata-kata, zikir. Sebut je zikir apa-apa. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Yang mudah-mudah aja mak. Kalau kata tak boleh, panjang sangatlah. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang sangat nak sebut. Sebutlah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau tak boleh juga astagfirullah, Allah, Allah, Allah.
Kalau tak boleh juga penamparkan pipi dia. Susah sangat nak sebut perkataan Allah tu. Hari ni makan, minum, bernafas semua siapa yang bagi? Allah. Nak sebut Allah pun malas, tak tahulah kan. Penamparkan pipi biar dia sedar. Okey, jadi hari ni mak, benda yang paling mudah kita boleh buat untuk diri kita sendiri, zikir je. Mak bacalah zikir. Mak duduk atas katil, duduk atas kursi, duduk kat mana, berjalan, naik atas motor bonda sambil bonda bawa motor tu, banyakkan zikir. Sebab kebergantungan kita sepenuhnya pada Allah atas motor tu. Allah izin ke tak kita sampai, kita bergantung pada Allah kan. Contoh hari ni kita jalan kaki daripada keluar tadi kan, Allah izin ke tak sebenarnya kita sampai? Alhamdulillah Allah izinkan. Jadi tanda kesyukuran kita waktu berjalan tu baca zikir. Ni lama-lama apa mak, hati kita tenang. Bila kita banyak zikrullah, zikirlah apa-apa je. Bukan kena panjang-panjang sangat tadi tak. Zikir je yang pendek-pendek. Hati kita insya-Allah pasti akan tenang. Sebab apa? Kita banyak sebut nama Allah. Hari ni kalau kita banyak sebut benda-benda yang tak elok, maka hati pun jadi tak elok. Ya, minta maaf saya sebut. Banyak kita sebut benda-benda maksiat, banyak kita mengatur orang, sebenarnya hati kita makin lama makin sakit. Macam selalu saya sebut, dia bukan sakit kat sini je mak. Dia akan pergi sakit kat tengkuk ni. Lepas tu dia naik pula kat sini. Bila sakit kat sini ni mak, yang duduk mengatur orang, duduk viral benda-benda apa, nak peduli sangat orang cakap tu, dia bila sakit kat sini tu bahaya. Sebab otak tu dia dah berselirat-selirat dah. Fikir orang ni cakap, fikir orang tu cakap, dengar orang tu cakap, tengok sini. Jadi mak tak payahlah, kita tenang-tenang sudahlah hidup ni. Ya, tak payahlah kita nak sibuk-sibuk perihal hal orang. Kita perihal hal kita ni. Andai kata aku mati nanti, aku nak bawa amalan apa jumpa Allah? Andai kata Allah jemput aku malam ni, apa benda aku nak bagi jumpa Allah nanti? Jadi bila kita tak sibukkan hal orang mak, kita sibukkan hal diri kita sendiri, insya-Allah kita duk fikir macam mana kita nak sedekah, kita duk fikir macam mana kita nak baiki sembahyang kita duk fikir macam mana cara kita nak banyakkan zikir, kita nak fikir macam mana cara kita nak baik dengan orang, kita nak fikir macam mana kita nak maafkan orang. Tu kita fikir diri kita je. Sebab apa? Nanti di akhir sekali kita mati, yang kita bawa 3 tu je. Ya mak tak ada kita bawa yang famous konon nak viral sangat mak ya. Yang sekarang ni contoh macam-macam kan. Nauzubillah min zalilah, tak apalah, biarlah kan orang kan. Maknanya kita tak nak benda yang tidak memberi apa-apa manfaat kat kita. Tetapi sekiranya kita sebarkan kebaikan, alhamdulillah, tak apa, teruskan. Tetapi benda tu sekadar nak macam nak nama, nak famous, waktu tu je bonda, tak boleh bawa ke mati bonda. Tak boleh. Tetapi kalau kita sedekah, contohnya kita wakaf, ada duit, ada tanah, wakaf, buat masjid, buat tahfiz, ataupun buat pusat-pusat pendidikan, tu insya-Allah manfaatnya kita mati nanti, selagi mana orang guna untuk kebaikan, mengalir pahala tu untuk kita. Tapi tak ada tanah pula ustazah. Kalau tak ada tanah, buat yang kita boleh buat, zikir tadi. Okey, boleh insya-Allah sama-sama kita belajar, insya-Allah sama-sama kita cubalah yang terbaik untuk diri kita. Okey, cara mengkafankan jenazah tadi, bagi mayat lelaki hendaklah menggunakan 3 helai kain kafan, dan mayat perempuan hendaklah dengan sehelai kain untuk baju kurung, iaitu baju jenazah, sehelai kain untuk tudung menutup kepala, dan diletakkan setelah baju tadi sehelai kain izar, iaitu kain untuk menutup anggota tubuh badan di bahagian pusat dan juga menutup antara pusat dan juga lututnya, dan diletakkan di bawah baju dengan 2 helai kain pakaian untuk menutup keseluruhan tubuhnya. Okey, kenapa perempuan 5 mak? Kenapa lelaki 3? Kita dah belajar dah juga baru ni kan. Okey, sebab apa? Perempuan banyak bahagian-bahagian yang kena tutup. Semua dikira aurat. Rambutnya, walaupun kita dah meninggal
dah meninggal semua tutup aurat, rambutnya, kakinya. Kalau lelaki, kalau contohnya kalau dia hidup tu aurat dia macam mana? Boleh tak lelaki nampak rambut? Boleh kan? Tapi perempuan kena pakai tudung. Begitu juga sehingga kita meninggal dunia. Maknanya tutup juga kepala kita perlu juga dipakaikan dengan tudung dari kain kafan tu. Macam kita dah belajar baru ni kan, bagaimana keadaan. Tak perlulah pakai kerongsang tarik macam ni pula, tarik macam ni tak. Bukan pakai, maksud kita tutup, lipat, kemudian kita tarik sama dengan kain kafan tu. Kemudian baju pun sama juga, pakai baju, lepas tu pakaikan kain, kemudian kain yang bawah yang dua tu kita tutup pula. Tu yang perempuan memerlukan 3 lebih lagi daripada lelaki. Lelaki 3, perempuan 5 helai. Telekung. Boleh? Dia kalau telekung tu dikira sekali lah. Dikira sekali. Maknanya kalau tudung, telekung 1, kain tu 2 lah. Boleh? Boleh, tapi kalau boleh orang kata tidak digalakkan berjahit kan. Tapi tak apa, ramai je dah pakai tu benda tu. Boleh je. Dia tidaklah sehingga menyalahi pula, tak. Yang penting contoh. Saya bagi satu kisah. Yang mana kisah ni memang betul-betul berlaku. Dia dah wasiat dah. Dia pergi haji, hajah dah lah. Dia dah pergi haji, dia wasiat kat anak dia, kalau mak mati nanti kau ambil telekung mak dalam almari kat bahagian atas. Maknanya telekung tu dia dah pakai masa dia pergi haji dulu. Jadi dia nak kalau dia meninggal dunia nanti kain kapan tu guna, telekung tu guna untuk jadikan kain kapan dia lah. Boleh. Boleh, tak salah pun. Boleh je. Tapi kalau dia dah wasiat tapi kita tak tahu macam mana? Tak apalah, dah tak tahu kan. Sebab itulah kalau wasiat, kalau dapat tulis-tulislah. Kalau tak tulis, bagi tahu. Kalau ada apa-apa lah, contohnya lagi-lagi berkaitan dengan harta. Kan? Ataupun kalau banyak lagi duit, kita pergilah dekat tempat-tempat yang ada boleh bicara kuasa tu kan. Kalau banyak harta lah mak kan. Supaya apa, kita tak tinggal waris kita nanti bergaduh, berebut, tak selesai. Bila tak selesai bahagian harta, kita kat dalam kubur tu tergantung. Anak beranak bergaduh. Minta maaf saya sebut kadang-kadang kan. Kerana 100-200 je pun duit yang mak ayah tinggalkan, bergaduh anak beranak. Sampai jadi berperang adik-beradik, sampai bermusuh-musuhan. Na'uzubillah min zalik. Hari ni mak, kalau dapat lah, lagi kalau jenis-jenis banyak harta ni kan, banyak tanah ke apa kan, buatlah wasiat siap-siap, agihkan siap-siap. Tapi ada juga satu cerita ni, saya nak cerita betul ni. Memang berlaku ni dalam Felda. Saya tak sebutlah Felda mana. Ayah dia ni dah bagi rumah tu nama anak dia. Nak tahu cerita macam mana? Ayah dia tak mati lagi pun, tak meninggal lagi. Dia halaunya ayah dia sebab isteri dia tadi tu. Tu yang bahaya juga tu. Halau duduk kat mana mak? Duduk kat mana ayah dia? Duduk kat dalam tanah kebun. Untung ada kebun 10 hektar. Buat rumah daripada plastik. Na'udzubillah min zalik. Saya tak tahulah kita nak kata macam mana anak ni kan. Kita harapkan semoga Allah bagi hidayah lah. Ayah dia duduk kat tanah kebun. Anak dia nama tu dah tanah, nama tu ayah dia dah tukar. Yelah, mungkin salah satu daripada ni lah, mungkin nak elakkan nanti bergaduh kan. Tiba-tiba bila dah kahwin, dah ada isteri, dah ada ni, halaunya pula ayah dia keluar daripada rumah mak. Tak tahulah kita nak kata klasifikasi anak apa ni kan. Tapi kita nampak ni orang boleh sebut kata anak derhaka lah. Ayah dia biar, mak dia dah meninggal dunia dah. Ayah tu dibiarkan. Kesian ayah dia. Sedih pula rasa. Tapi itulah yang berlaku dalam masyarakat kita. Ada berlaku macam tu. Kenapa mak? Kerana harta. Sebab tu mak, kalau kita mati nanti, yelah, kita doalah hari ni semoga anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Kalau ada harta yang ada tu, kalau boleh bagi-bagilah siap-siap. Ya.
Tapi itulah bila bagi siap-siap kan kita pula yang kena keluar daripada rumah. Risau juga benda. Macam-macam hal sekarang ni. Macam-macam. Tapi kalau nak dekat-dekat nak mati tu nanti kita pun tak ingat pun harta kita. Betul? Kan ada tak ada ada gelang ke apa ke tak ingat dah. Tapi macam inilah, saya ada cadangan. Kita kan kalau macam kita kan ada satu tempat yang memang dia boleh uruskan kita punya harta. Tetapi bayar sikit lah. Bagi tahu contohnya ada tanah kebun, ada rumah, ada harta kita kat mana-mana kan. Senarai kan kita nak bagi kat siapa, tapi benda tu dia tak tahu lagi, anak kita tu dia tak tahu lagi dia akan dapat. Bila mana berlaku kematian pada kita, yang orang yang uruskan tu dia akan datang jumpa. Sebab tu kadang-kadang mak tengok cerita orang kaya-kaya kan. Kan? Kenapa dia ada ni harta ni dah bagi pada sekian-sekian. Bila kita dah buat macam tu, dia tak boleh nak dakwa dah sebab tu dikira wasiat. Tetapi kalau tak buat apa-apa macam tu, harta yang kita tinggal tu dia boleh sama ada pembahagian secara sama rata ataupun faraid lah. Kalau faraid, anak lelaki akan dapat lebih lah. Dan ada bahagian-bahagian dia juga ikut perkiraan dia 1/6, 3/6, musyabah bih. Dia ada perkiraan dia pula kalau faraid. Tetapi kadang-kadang ada setengah orang tak nak ikut faraid, ada setengah orang nak bagi sama rata. Kan? Dia mak sebenarnya bila tak berlaku lagi kematian tu kita tak tahu. Ataupun kadang-kadang kita dah nampak dah. Bukan berlaku dalam keluarga kita, berlaku dalam keluarga contohnya si Polan bin si Polan, tapi kita dah tengok contoh. Sehingga kan kita merasakan satu tahap, ya Allah kasihannya lah sampai bergaduh adik-beradik. Ya Allah kasihannya lah sampai tak berjumpa adik-beradik. Dia akan jadi macam tu. Sebab apa mak? Sebab kita ada ipar, ada duai, ada apa lagi tu. Yang tu lah kadang-kadang itu yang mengganggu. Sebab tu hari ni kalau ada harta sikit-sikit, kalau boleh kita nak lantik orang, contohnya orang tu dia macam peguam lah ataupun bukan, dia yang menguruskan harta tu. Maknanya dia tu pemegang amanah. Kalau ada duit boleh lah. Kalau tak ada duit, kita tulis wasiat, tulis sendiri. Boleh tulis. Ni mak ada harta ni, mak nak bagi gelang ni dekat Kak Long, nak bagi cincin mak ni dekat Kak Ngah, boleh. Nanti dah nak dekat-dekat kita meninggal, tahu pula kita nak meninggal bila ya mak tak, sebab kadang-kadang kalau kita macam dah sakit-sakit tu, dekat almari mak tu kat atas tu ada satu kertas. Nanti kalau mak mati nanti kau adik-beradik bacalah kertas tu. Tulis. Bukan, bagi tahu apa yang kita tulis tu. Pun boleh juga. Ya mak sebenarnya yelah takut kan nak meninggal ni. Takut kita tak sedia pun. Yelah, tapi biasa macam tu lah kan. Tapi kalau macam kita nak ni pun boleh juga bonda. Boleh. Tetapi bila kita dah tulis tu, kalau dapat tu ramai yang dengar. Supaya apa? Tak jadi bergaduh. Tu macam bonda cakap tadi, boleh jadi juga bergaduh. Pandai-pandai je ya ke mak tulis tu. Mak bukannya pandai tulis. Ada pula dakwa-dakwa macam tu. Dia jadi macam-macam lah sebenarnya. Macam-macam isu akan timbul bila mana berlaku kematian kalau ada harta. Takut tau. Takut sangat. Sebab tu kalau boleh kita minta, ya Allah ya Tuhanku, andai kata aku mati nanti, ya Allah matikanlah aku dalam sebaik-baik kematian ya Allah. Ya Allah, anak yang tinggal nanti, ya Allah janganlah sampai bubuk-bubuk, ya Allah tersiksa aku dalam kubur. Minta dengan Allah. Mak kena minta juga yang tu. Selain kita minta kita nak kaya, kita nak lawa, kita nak cantik, nak ada harta, nak anak pandai, tu nanti kita mati tu nanti pun kita kena minta juga dengan Allah. Ya, sebab kita tak tahu macam mana. Macam saya bagi tahu tadi kan, tiba-tiba belum mati lagi dah kena halau ayah dia duduk dekat kebun. Ya Allah kasihannya, subhanallah. Kita tengok ni pun kita tak mampu nak buat apalah, cuma mampu doakan je lah. Mudah-mudahan anak tu Allah bagi hidayah, ayah dia tu Allah lindung. Itu belum mati lagi mak. Belum mati lagi. Macam mana bila dah berlaku kematian nanti lagilah. Na'udzubillah min zalik. Minta yang baik-baik je lah Allah bagi kat kita kan.
Okey, seterusnya sembahyangkan dan juga mengkuburkan jenazah. Okey, wajib menyembahyangkan anggota tubuh badan muslim selain daripada syahid yang terpisah daripada badannya, umpamanya dalam kejadian letupan yang ataupun dimakan buaya atau sebagainya. Okey, ketika berniat hendaklah meniatkan seluruh badannya, contohnya dengan lafaz niat usalli ala jumlati min fasli minhu hazal juz'i lillahi ta'ala. Okey, ni dalam keadaan yang mana sekiranya berlaku kematian terpisah anggota. Mak, pernah tak jumpa orang yang aksiden, kepala kat tempat lain, tangan kat tempat lain, badan kat tempat lain? Pernah tak? Pernah kan? Tak pernah. Tak pernah. Saya pernah jumpa. Ya, tapi kita mandikan tu sama. Waktu nak sembahyangkan jenazah tu sama. Mungkin mandikan tu dia, yalah, mandi badan tu mandi sama juga, tetapi waktu nak nak solatkan jenazah tu mesti sama. Dia bukan macam mati syahid. Mati syahid dia lain kan. Contohnya hari ni kalau kita tengok kat Palestin kan, mereka yang dalam keadaan yang peperangan, tu kira mati syahid. Yang kalau contoh dalam keadaan kematian yang begitu, dia lain situasinya. Maka kita perlu niat untuk nak solatkan tu untuk seluruh anggota badan yang terpisah tadi tu. Okey, maksud dia macam mana? Apa maksud daripada tadi tu lafaz niat tu? Sahaja aku berniat menyembahyangkan keseluruhan daripada badannya, daripada bahagian badan ini kerana Allah Ta'ala. Ini sekiranya telah terpisahlah. Macam contohnya kaki kat tempat lain, badan kat tempat lain. Auzubillah min zalik. Ya Allah, Akbar. Takut sebenarnya kan bila tengok kematian tu. Allah menginsaf ni, macam mana ni Allah ambil kita nanti? Macam mana kita mati nanti? Sempurna ke tak jenazah kita? Kita mati ni betul ke dalam keadaan kita betul ke kita beragama Islam? Takut wah, takut sangat. Kalau bila kita ingat balik kita mati nanti macam mana? Ya Allah, rasa macam takut nak buat apa-apa maksiat ke, nak buat benda keburukan ke, takut. Sebab itulah tarikh kematian tak ada. Kalau tarikh kematian ada, mak, penuh ni, masjid ni penuh. Tak ada ruang ni kita nak kelabah doain. Waktu orang semayang ni, baca zikir je, mengaji je. Kan kalau kita dah tahu kita matilah. Contoh hari ni kalau kita tahu kita nak bersalin kan, kita dah standby kan, siap baju baby, stokin baby beli, lepas tu bedak baby, apa wangian, lepas tu yang beg nak bawa pergi hospital lain kan, sebab kita dah sedia dah benda tu. Tapi nak mati tak mati tak tahu macam mana. Mati sebab aksiden ke, mati sebab terbakar ke, mati sebab jatuh bilik air ke, mati tengah semayang ke, tengah bagi ceramah ni ke. Wallahu a'lamu bissawab. Tak tahu. Rahsia siapa? Rahsia Allah. Sebab tu kita kena sedia sentiasa, mak. Buat je baik. Kalau kita contohlah kita tengah buat baik kan, tengah semayang kan, tengah semayang, meninggal dalam semayang. Orang kata, ya Allah, bagus ni meninggal dalam semayang. Subhanallah. Kan kita dengar pun rasa macam cemburu tengok dia meninggal tu, Allah jemput dia dalam keadaan dia tengah semayang. Kita dengar pula kenapa meninggal aksiden. Allahu Akbar, subhanallah. Lepas tu tanya pula ada anak ke? Ada anak kecil lagi. Allahu Akbar. Lagi hati kita yang bodoh, kita dengar pun kita terharu rasa. Tapi kita tak tahu kita mati nanti macam mana. Kan? Kita tak tahu. Tapi anggota tu ada sekali tak? Kaki tu dah tak ada dah kan? Dah tak tahu dah pun kat mana kan? Tak tahu. Kaki tu ada ke tak? Ada, kalau tu mandikan sekali lah nanti. Tak, yelah saya nak tanya kaki yang potong tu kat mana? Doktor akan ambil, doktor akan tanam dah sebenarnya. Oh ya. Lepas tu dah tanam ke tak tanam?
Tak apa, dah tanam tu dah selesai lah ke. Sebab individu tu ada lagi kan. Itu anggota tu dia lain lah. Maksudnya tadi kalau contohnya dia terpisah dengan sekali dengan tubuh badan arwah lah, kita kata dah sebut arwah lah. Maknanya tu kita kena sekalikan. Tetapi kalau kita ni hidup, tapi sebab kaki kita potong kan, anggota ni je kita tanam. Tetapi kita uruskan samalah, uruskan basuh apa semua kan. Bungkus lah sebaiknya. Sebabnya apa? Sebab dia macam ni lah, daripada binatang-binatang kan. Sebaiknya kita bungkus lah. Tak apa, dia tak ada spesifik sangat sebab benda tu sebab dia bukan dengan arwah. Kita kata dia dah arwah macam tu. Ini maknanya anggota, contohnya tangan, kaki kan. Maknanya dia tak ada pemberatan yang perlu kat tanah perkuburan ke, tak perlu, tak apa. Ini yang saya cakap tadi, sekiranya terpisah, kita dah jadi arwah sekali. Ya, memang kadang-kadang keadaan orang yang potong kaki, potong tangan tu sebab contohnya kita kencing manis ke ataupun aksiden, doktor kata bahagian saraf ni dah tak boleh berfungsi, kena potong. Jadi yang tu dia lain. Maknanya kita hidup kan, kita ada lagi, cuma anggota kita je. Jadi anggota tu kita uruskan cara ni lah. Dia tak samalah dengan keadaan yang kita dah jadi arwah tadi. Tetapi dengan kena tanam lah, supaya apa, tak jadi makanan binatang-binatang lah. Sebab dia daging. Dia daging. Okey. 10 minit lagi boleh? Boleh. Okey, kepala mayat lelaki afdal diletakkan di sebelah kiri imam, manakala mayat perempuan di sebelah kanan imam. Okey, ini waktu kita nak semayangkan jenazah lah. Hari tu kita dah buat praktikal dah, alhamdulillah. Ramai, masya-Allah, 100 lebih yang bunda. Sampai tak cukup-cukup, CJ ada 70 je. Dapat dah? Alhamdulillah. Maknanya keadaan tu begitu. Bila mana kita nak semayangkan jenazah tu, imam mesti kedudukan imam tu. Kita yang belakang tu kita sama je. Maksudnya dalam saf lah. Kita tak payahlah sibuk nak sama macam imam sebelah kiri ke tak perlu. Yang akan imam tu sahaja yang akan kedudukan dia. Tetapi makmum belakang tu sama je. Semayang ikut dalam saf. Kalau kita perempuan kat sana, sebelah sana lah. Bunda nak tanya ke? Bunda? Okey. Seterusnya apa lagi? Okey, seterusnya apa dia yang telah dinukilkan pendapat Imam Syubaitami daripada Ibnu Qasim, riwayat dalam orang yang telah menyembahyangkan mayat tidak disunatkan menyembahyangkannya sekali lagi walaupun solat kedua didirikan secara berjemaah. Okey, cara mengkebumikan jenazah pula, dan ini adalah step yang terakhir sekali. Berlaku kematian, kita mandikan, kita kafankan, kita sembahyangkan, kita kebumikan. Ini penting. Kena kebumikan, kena. Sebab apa? Kalau tak nanti jadi makanan binatang. Macam tu juga dengan tangan tadi kan, yang terpisah tadi. Bila dah operation contohnya, doktor kata makcik ni hidup lagi, tapi tangan makcik ni dah tak boleh nak ni dah. Dia kata tak boleh nak berfungsi dah. Jadi kita ambil, kita tanam lah. Macam tu juga contohnya kalau macam gugur, bayi yang keguguran. Kalau dia memang cukup 6 bulan ke atas, dah sempurna anggota tubuh badan dia tu, kita kena uruskan sama macam ni. Maksudnya mayat yang biasalah, kena uruskan, kena mandikan, kena sembahyangkan, kena kebumikan di tanah perkuburan. Tetapi kalau gugur tu 2 bulan contohnya kan, ada dalam longsong je 4 bulan contohnya kan. Macam saya pernah gugur 4 bulan. Kita nampak dah dalam tu, tapi dekat dalam kelongsong tu lagi. Bila macam tu doktor pun akan cakap, macam mana puan nak buat macam mana ni? Kita nak uruskan ke, puan nak uruskan? Doktor akan tanya. Dalam keadaan sakit, saya pun sebut, tak apalah doktor uruskan. Sebab nak bawa balik jauh. Masa tu saya masih mengajar di Johor.
Doktor lah uruskan, dan kita harapkan dia uruskan tu dengan cara yang terbaik lah kan. Tapi ada pula dengar-dengar bagi kat doktor buat kajian jadi wallahu a'lamu bissawab. Nanti doktor ni pergi ambil lah ni gini. Kalau nak dengar macam tu kan kita pula pening kan. Begitulah. Tetapi kalau dah keluar ada bentuk baby tu, tangan dia dah ada, kepala dah ada, kaki dah ada, okey, tu kita kena uruskan dengan cara macam mayat biasalah. Kita kena mandikan, kita semayangkan, kita kebumikan dekat tanah perkuburan. Ada yang kadang-kadang kita tengok gugur 2 bulan, 3 bulan kan, ada dalam bentuk ada dalam apa ni bonda? Apa kita nak sebut tu? Allahumma salli ala Muhammad. Allah, uri tu kat dalam dekat dalam kelongsong tu lagi kan. Tu kalau setengah tu memang kena tanam lah juga. Tetapi tidaklah diuruskan macam mayat yang dah memang baby tu dah 6 bulan 7 bulan, yang dah lengkap seluruh anggota tubuh badan itu. Okey, cara mengkebumikan jenazah, ukuran dalam untuk lubang kubur adalah tinggi orang yang sederhana berdiri dengan meluruskan badannya ke atas. Okey, sunat ditambahkan panjang dan lebarnya untuk cukup bagi orang-orang yang menurunkannya ke dalam kubur dan orang yang membantunya di dalam kubur. Ini biasanya orang yang gali kubur dia dah tahu dah. Memang dia akan ukur juga. Ukur kan, lepas tu bawa ke tanah perkuburan. Orang yang gali tu dia dah tahu dah. Tapi kan, pernah tak dengar kes cerita ni ada berlaku mak? Ada berlaku. Betul lah ni, yang tanam ni, yang apa ni, yang gali tu memang pakai BO lah, pakai cangkul semua tu, sampai jenazah tak muat. Tak muat tanah kubur. Gali lagi. Kenapa ni? Bukannya tinggi mana pun. Tinggi kita standard lah kan. Orang Malaysia kan tak ada tinggi macam orang Arab sangat pun kita. Tak muat mak. Berapa kali mak? 3 kali. BO tarik. Orang pula cangkul. Tak muat. Kali ketiga lakukan itu baru muat akhirnya. Muat tu pun macam orang nak masuk tu pun macam sempit lah. Masukkan jugalah, kena masukkan juga. Okey mak, bila macam tu yelah kita dengar macam-macam kan. Kita dengar macam-macam. Jadi sebenarnya kan macam ni lah, Allah boleh tunjuk apa je Allah boleh tunjuk. Janganlah kita nak belagak, janganlah kita nak sombong, janganlah kita nak bongkak sangat kat dunia ni mak. Ada harta kau nak sombong, ada muka cantik, muka handsome kau nak sombong sangat tu, siapa punya? Siapa punya tu? Allah punya. Mak 3 kali bila dah berlaku tu, masya-Allah, kita yang duduk sama-sama ada tu, Allah Rabbi, dengar je lah kan. Kita dengar cerita, kita jangan sampaikan pula aib dia, kita ambil pengajaran pula. Ya Allah, Allah Rabbi, sampai nak masuk dalam liang lahat tu ibaratnya macam tanah tak nak terima. Bayangkan. Tak perlulah saya nak cerita kot dia punya ni kan, tetapi maknanya nak katanya Allah bagi kat kita ni macam-macam cara Allah boleh bagi. Nak bagi pengajaran kat kita yang ada ni lah. Kita yang hidup ni. Supaya kita tak jadi macam dia. Supaya amalan-amalan dia yang tak baik tu kita jangan ikut. Yang baik tu kita ikutlah. Yang tak baik tu kita jangan ikut. Sebab apa mak? Sebab apa? Kesan tu nanti kat kita juga. Allah nak pilih kita ni masuk syurga ke? Allah nak pilih kita ni masuk neraka ke? Sebab amalan kita lah. Jadi na'udzubillah min zalik mak. Takutnya ya Allah Rabbi, sampai satu tahap bila nak masuk dalam yang lahat pun 3 kali ni sampai berpuluh-puluh orang beho tu, yang tukang ni. Macam mana ni, tak tahu mana silap lagi dah. Kubur pun tak nak terima, tanah tak nak terima mak. Akhirnya alhamdulillah selesai juga.
Atas berkat ustaz yang ada, lepas tu doa orang sekeliling juga kan. Alhamdulillah selesai juga proses pengkebumian tu. Tetapi bayangkan kita kalau dapatkan nak segera ni, contohnya meninggal asar pun kan, kalau dapat sebelum maghrib ke ataupun sebelum esok dah selesaikan hari ni kan, kita nak percepatkan. Tetapi bayang jenazah dah ada kat kubur dah, dengan panasnya pula, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah Rabbi. Masuk tak muat. Kenapa tak muat ni? Tak tahu kenapa, tak tahu. Orang yang ada pun kenapa ya Allah tak boleh masuk ni, keluar balik, gali lagi, cangkul ni cangkul, keluar lepas tu masuk balik, lah tak muat lagi. Padahal dah lebih kan dah. Kalau tu mak, kita fikir apa mak? Ada benda yang Allah nak tunjuk kat kita, dekat kita yang hidup. Atas asbab orang yang dah meninggal dunia ni, tetapi Allah nak ajar kat kita yang hidup ni. Yang saya boleh bagi tahu mak, kita jangan sombong je. Kita ada harta ke, kita ada ilmu ke, kita ada pangkat ke, kita ada rupa cantik ke, kita ada anak pandai ke, kita kaya ke, kita apa ke sekalipun benda, jangan sombong je. Tak ke mana pun. Lepas tu kalau masih lagi ada mak ayah, tolonglah janganlah derhaka. Derhaka tu yang macam dah tinggi sangat kan. Tolonglah janganlah. Hari ni kalau ada anak ni kan, ajar anak, bagi tahu ke anak. Mereka ni kadang-kadang kan, generasi sekarang ni, generasi Z ni, mereka dah banyak telefon dah kan. Kadang-kadang bila menghadap telefon tak dengar apa cakap kita. Betul tak? Dia duduk dalam dunia dia dan dia tak tahu sebenarnya itu melalaikan dia. Mak, biar mak banyak cakap tak apa mak, sebab kita masih lagi Allah bagi rezeki kita boleh cakap kan. Cakap je. Ada setengah tu pula pakai apa ni mak, yang dekat telinga ni kan, memang dia tak dengar. Panggil lah kuat macam mana pun. Itu kalau boleh tu ajar dia macam mana, pergi tarik mak cakap ni dengar ke tak dengar. Kan budak sekarang, generasi sekarang. Betul bonda, dulu tak jumpa kan bonda kan. Sekarang ni kita tak boleh nak menidakkan benda tu, teknologi tu kita tak boleh nak menidakkan. Dan memang benda tu dah ada. Kita tak boleh tu, tak payahlah pakai telefon, tak boleh pula kan. Tetapi maknanya kita kena ada batasan dalam penggunaan tu. Ajar, bagi tahu. Sebab minta maaf saya sebut, generasi sekarang kita kena cakap. Kalau kita tak cakap, mereka tak tahu. Kita kena bagi tahu. Biar mak cakap benda yang, alah mak ni macam orang tak tahu. Memang dia tak tahu pun sebenarnya, sebab dia tak buat. Contohnya kan, biar kita banyak cakap pun tak apalah bunda. Sebab apa? Selagi mana ada hayat kita, selagi mana kita boleh bercakap, dan selagi mana kita boleh menasihati. Okey, seterusnya apa lagi? Okey, sunat ditambah panjang dan lebarnya yang cukup untuk orang yang menurunkannya. Yang tadilah kena ada ruang sedikit untuk orang yang membantu dalam kubur. Hendaklah mengiringkan badan mayat di sebelah rusuk kanan. Okey, so rusuk kanan lah. Contohnya kiblat kan, hari ke kiblat, rusuk kanan ni hala ke kiblat lah. Okey, oleh itu cara lahat lebih afdal. Muka dan kedua-kedua kakinya hendaklah disandarkan ke tembok kubur dan bahagian tubuh yang lain dijauhkan daripada tembok tersebut. Sunat menyandarkan punggungnya dengan tanah. Sunat juga meletakkan tanah di bawah kepalanya. Pipi mayat hendaklah diletakkan di tanah setelah dibuka kain di muka mayat dan wajib dihadapkan mukanya ke arah kiblat. Okey, ni tanggungjawab siapa mak? Orang yang masuk dalam kubur tu. Contohlah, mak kalau meninggal suami mak boleh pergi kubur ke? Tak digalakkan. Tak digalakkan. Boleh. Tu tak apa. Tak apalah macam tu. Boleh. Jadi bila kat dalam kubur tu, sebab tu kalau macam apa tanah tu kan, orang akan kepal-kepalkan bentuk macam bantal kan. Letak dekat belakang, sandar kat belakang. Macam contohnya bila jenazah tu macam ni, tanah yang kepal tu berada di belakang
di belakang mayat ni. Nah, mayat ni menghadap ke arah kiblat dah, contohnya ni mayat kan. Belakang ni, dan orang kata ada setengah tu bila kepal-kepal tanah tu jadikan bantal. Tu. Dan muka jenazah tu bila kain kafan tu kena buka dan hadap ke arah kiblat lah. Dan seluruh anggotanya. Dan mesti sebelah rusuk kanan tu menghala ke kiblat lah. Tu kedudukan tu. Ya. Menghala ke kiblat. Dan kain-kain yang lain tu dilonggarkan. Bukan kain, tali-tali tu kan. Tali yang kita ikat tepi tu kan ada 5 kan. Dilonggarkan. Okey, boleh Okey, seterusnya akhir sekali sebelum kita tutup kelas kita untuk hari ini. Okey, syarat solat jenazah tadi, mayat adalah orang Islam lah. Okey, seterusnya mayat sudah dimandikan, bukan mayat yang mati syahid. Okey, mayat berada di hadapan orang yang menyembahyangkannya. Orang yang sembahyangkannya hendaklah suci daripada haid dan juga hadas dan juga najis. Maknanya kita nak sembahyangkan pun kita kena dalam keadaan suci, kena ada sembahyang juga. Okey, cara sembahyangkan jenazah kita dah belajar hari tu kan bonda. Berapa kali takbir? Berapa kali? Takbir je, tak ada rukuk, tak ada sujud kita berdiri tegak je. Okey, rukun solat jenazah ni. Okey, yang pertama sekali kena ada niat lah. Niat, tak pandai bahasa Arab, baca je niat bahasa Melayu. Baca niat bahasa Melayu je. Kalau contohnya nanti meninggal tu, contohnya suami kita ke anak kita kan, kita pergi sama-sama sembahyangkan jenazah. Tak pandai, tak ingat lah macam mana ni mayat ni. Tak payah sibuk-sibuk kalau tak ingat tu, niat je bahasa Melayu. Allah tahu. Ya Allah, sahaja aku sembahyangkan sembahyang solat jenazah atas mayat lelaki ni kerana Allah Ta'ala. Allah. Baca je niat dalam hati. Niat bahasa Melayu je kalau tak boleh bahasa Arab. Kalau pandai bahasa Arab, bahasa Melayu lagi cantik kan. Okey, yang keduanya berdiri betul bagi yang mampu. Kemudian angkat 4 kali takbir, dan setiap takbir yang kita angkat tu ada bacaan dia. Okey, seterusnya berselawat ke atas Nabi setelah takbir kedua, berdoa untuk mayat setelah takbir ketiga, dan akhirnya memberi salam dalam keadaan kita berdiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai baca doa dia setengah tu, tak baca doa dah, angkat terus jenazah, bawa pergi kubur, baca talqin di tanah perkuburan je. Okey. Jenazah hendaklah dikeluarkan daripada keranda setelah dari sebelah kepala untuk menurunkannya mayat ke dalam kubur. Kaki mayat diturunkan terlebih dahulu. Okey. Sekarang ni saya nak tanya, dekat sini kalau kebumikan jenazah dengan keranda ke tak guna keranda? Liang dah ada kan, maksudnya keluarkan mayat je lah kan. Ada setengah tempat dia dengan keranda sekali. Dengan keranda sekali. Jadi bila dengan keranda tu keadaan tu sama juga. Sebab apa yang turun dengan keranda? Ada setengahnya tu sebab faktor tanah. Faktor tanah macam tanah pasir kan, pasir dia akan melorot kan. Macam kita kat Felda ni mungkin kita tanah yang memang sesuai, yang tak ada keranda. Ada setengah tempat tu memang dia tanah pasir, kena turun dengan keranda sekali. Maksudnya buat keranda, orang meninggal buat sekali dengan keranda. Ada rasa tempat yang memang kat Felda saya tak jumpa lagi lah kot. Maksudnya memang mayat je yang turun kan. Tapi kalau dekat-dekat bahagian utara, ada setengah tu yang dekat kawasan yang berpasir, memang mereka akan guna keranda. Maknanya ke bumi tu dengan keranda sekali lah. Keranda turun sekali dalam tiang lahat. Okey, tiang kubur ada 2 jenis, iaitu lahat, iaitu lubang yang digali di sisi kubur untuk diletakkan mayat dan menghadap ke kiblat, ataupun syak, iaitu liang yang digali di tengah kubur. Dia boleh. Dia ada 3. Maknanya ada yang setengah tu kan, ada dalam tu, maksudnya masukkan jenazah kat dalam. Ada setengah tu dia turun, masuk je terus. Ada satu lagi tu keranda, masuk dengan keranda sekali. Okey, tu tak kisahlah, ikut pada kesesuaian tempat ataupun kedudukan tanah tu lah. Okey.
Okey, cara lahan lebih afdal daripada syak jika tanah keras dan juga tidak. Jika tidak, cara syak adalah lebih afdal. Ni tak kisah pun, diikut pada kesesuaian tempat ataupun tanah. Okey, yang tadi catatan sikit saya nak maklumkan tentang yang kalau mati keguguran. Kan, contohnya kan, kalau contohnya kita mengandung ataupun tak kita mengandung lah, anak kita ke mengandung, besok menantu kita ke mengandung kan, benda kan. Okey, kalau keguguran, mati keguguran merujuk kepada bayi yang janin yang keluar daripada rahim ibunya dalam keadaan tidak bernyawa. Okey, jadi tu yang kita sebut mati yang keguguran kan. Dan keguguran tu kita kira dia baby lah, maksudnya dia anak lah yang kita dah mengandungkan kan. Okey, hukumnya adalah seperti berikut. Jika bayi itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama sekali, belum cukup umur bulan, iaitu bulan belum sampai 6 bulan, yakni lahzah, yakni detik. Okey, keadaan janin tadi tidak ada tanda hidup sama ada berteriak, bergerak atau bernafas. Yang ketiga, belum zahir kejadiannya seperti tangan, kepala dan lain-lain. Okey, jumhur ulama bagi tahu macam mana. Disunatkan dibungkus dan dikebumikan. Okey, mengikut Imam Zainuddin Al-Malibari daripada kitab Fathul Mubin, tidak wajib disolatkan tetapi wajib dikapankan dan dikebumikan. Okey, ni kalau 6 bulan ke bawah. Sebab apa? Anggota tu tadi kita tak nampak lagi, dia masih lagi dalam apa tu kita nak sebut? Janin ke? Dalam kantung, ya kan? Kantung baby tu. Kan kita ada ektuban kan, dalam kantung tu. Okey, jika keadaan yang kedua pula, jika bayi itu keluar setelah 6 bulan. Maknanya dia dah 6 bulan setengah ke 7 bulan ni kan. Dalam keadaan hidup walaupun sekejap, walaupun dia keluar tu seminit ke 2 jam ke, maknanya dia hidup, dia dah keluar daripada perut kita. Okey, walaupun sekejap kemudian meninggal, diuruskan seperti mayat dewasa, sama juga. Okey, maknanya kita kena semayangkan, kita kena mandikan, kafankan, semayangkan, kebumikan. Ini yang kalau 6 bulan ke atas, dia dah keluar tangan, dah ada muka dia, walaupun muka dia kadang mata kecil je, macam tak berapa nak celik lagi kan. Tapi dia lahir tu, dia hidup walaupun 1 minit sekalipun, kita tetap sama kena uruskan seperti mayat dewasa. Okey, wallahu a'lamu bissawab. Insya-Allah saya berhenti sampai sini. Oh, sekejap. Ada sikit lagi. Jika keadaan bayi yang keluar tidak bernyawa tetapi telah zahir kejadiannya, maknanya sudah ada bentuk manusia, iaitu sudah berusia lebih daripada 4 bulan, wajib dimandikan, dikapankan dan dikebumikan tanpa disolatkan. Okey, boleh insya-Allah. Okey, alhamdulillah kita berhenti sampai sini. Insya-Allah, alhamdulillah kita bab solat jenazah, pengurusan jenazah ni kita selesai. Okey, insya-Allah kita sambung insya-Allah minggu depan pada tajuk yang lain pula. Saya akhir kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan.